Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan perbezaan utama antara revolusi industri 1.0 dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan kemajuan besar dalam sistem industri yang berkembang dengan lebih hebat menerusi konsep cyber fizikal. Apakah konsep cyber fizikal? Konsep cyber fizikal ialah mengawal dan mengurus operasi industri dengan mengguna pakai sistem mekatronik, internet benda, data raya, pengkomputeran awan dan kecerdasan buatan. Malaysia telah mengenal pasti bahawa revolusi industri 4.0 merupakan peluang yang terbaik dalam mempertingkatkan lagi hasil pendapatan negara dari segi pengeluaran, menaik taraf modal insan dan pendapatan pekerja dalam kemahiran teknologi tahap tinggi. Revolusi industri 1.0 bermula dengan penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu produk, manakala revolusi 4.0 melibatkan gabungan reka bentuk megatronik bersama internet benda, data raya dan pengkomputeran awan bagi membentuk sistem pengkomputeran pintar. Peralatan dalam revolusi 1.0 hanya terdiri daripada alatan tangan dan mesin asas seperti mesin wap, manakala revolusi 4.0 menggunakan mesin kawalan dan pemotongan laser yang lebih canggih. Dari segi teknologi, revolusi industri bergantung kepada pembuatan manual tanpa integrasi berteknologi berbeza dengan revolusi industri 4.0 yang menghubungkan integrasi AI, produk lot, data raya dan teknologi secara global. Sumber tenaga dalam revolusi industri 1.0 ialah arang batu dan kuasa wap, manakala revolusi industri 4.0 menggunakan tenaga elektrik, internet dan data. Kelebihan revolusi industri 1.0 ialah ia mendorong seni kepada perubahan sosial dan industri, manakala revolusi industri 4.0 membolehkan ekspresi kreatif baru melalui teknologi moden seperti AI dan VR. Namun begitu, revolusi industri 1.0 mempunyai kekurangan dari segi teknologi pembuatan yang terhad, manakala dalam revolusi industri 4.0 artis tradisional dianggap ketinggalan zaman. Matlamat pembangunan mampan SDG terhadap revolusi industri 4.0 di Malaysia. SDG 12 iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Contohnya, dasar teknologi hijau negara seperti NGTP digabungkan dengan IR 4.0 untuk meningkatkan kelestarian dalam sektor pembuatan dan tenaga. Kesimpulannya, revolusi industri telah berkembang dengan sangat pesat dari zaman mekanikal kepada zaman digital dan pintar. Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian kita terhadap teknologi semasa agar tidak ketinggalan. Sekian sahaja pembentangan kami. Terima kasih atas perhatian semua.